ke khasiat kopi Pegaga? Banyak khasiat kopi Pegaga ni. Siapa yang tahu pasal Pegaga, yang pernah makan ulang Pegaga, yang bukan pernah, yang suka, tak suka ke akan jadi suka. Yang mana tahu yang suka ulang Pegaga, memang banyak khasiat ulang Pegaga ni sebenarnya. Sebab apa? Kalau ikutkan Pegaga ni sekarang ni susah nak jumpa tau. Pegaga yang betul-betul yang hijau tu, yang segar buka, yang duk makan dengan ulam, nak buat dengan cicah sambal belacan ke, nak cicah dengan apa tu? Sambal nyok lah kata orang Perak. Orang Perak apa sambal nyok lah? Ha? Sambal nyok lah bahasa Kedah pasal apa? Nyok. Utara lah. Sambal nyok. Nak cicah dengan sambal biasa orang duk makan. Ulam Pegaga ni sambal belacan, sambal nyok. Memang best tau kalau dapat makan ulam Pegaga. Tapi dia sekarang ni, Cik Fah sendiri pun susah tau nak jumpa ulam Pegaga. Walaupun I ni duduk dekat kampung Manjoy, nama kampung Manjoy Ipoh Perak. Nak jumpa, nak cari ulam Pegaga, nak jumpa, nak cari pun memang payah nak cari. Jangan harap nak cari sebab apa kau dah sibuk. Macam mana kita nak cari? Nak jumpa kebetulan tu secara kebetulan pun sebenarnya jarang-jarang sangat. Kalau nak pergi Maidin pun, walaupun Maidin dekat belakang kedai I ni je pun, kalau pergi Maidin pun tak selalu ada tau. So, macam mana pula Latifah Omar ni boleh ada jumpa pula kopi Pegaga? Dari mana pula Latifah Omar boleh dapat daun Pegaga? Nak kata apa tadi Dok Mike Habak kata susah nak jumpa, tapi Latifah Omar boleh pula buat kopi Pegaga. Actually kami ambil daripada supplier India tau. So daripada India. Dipanggil, kalau India kita panggil dia Valarai. Valarai dalam bahasa India. So Pegaga yang kami dapat adalah Pegaga kering. Bukan Pegaga hijau yang ulang tu, tak. Kita ambil daripada, memang kita beli Pegaga kering yang berguni-guni, berpuluh-puluh kilo, bukan puluh-puluh lagi, beratus-ratus kilo, dan kami proses. So jadilah kopi Pegaga. Ni dia. Ni kota ni lama tau. Cuma tik ni kan, dia senang buat kata orang Jawa. Cik bukan orang Kedah. Tapi saya nak cakap Kedah. Kadang-kadang duk simpangan orang ni pun duk orang lah. Kedah macam-macam lorat kita nak guna tau. Okey, senang je. Kalau ikutkan ni, senang. Kalau kata Jawa apa? Suet. Nak buka stick ni sangat-sangat mudah. Kita suetkan aja. Suet tu maksudnya koyak. Okey, bahasa Jawa. Kita belajar bahasa Jawa hari ni, okey? Untuk perkataan yang pertama, suet. Suet maksudnya adalah koyak. Just koyakkan je secet ni, suetkan je secet ni. Lepas tu kalau ada air panas satu cawan ni, masukkan je dalam satu cawan. Macam biasalah untuk istilah suet. Ada pula suara. Ada suara lain. Macam mana? Suet. Okey, suet dalam bahasa Jawa adalah suet. Tapi maksud suet tu adalah koyak. Okey, so I ingat kan, I nak buat setiap hari, kita buat dalam satu bahasa Jawa. So siapa nak belajar bahasa Jawa, boleh follow I. Boleh follow Cik Fah, Fazila Yusof. So setiap hari, I akan buat live tentang bahasa Jawa. Satu hari, satu ayat dan satu perkataan. So siapa yang nak join boleh join. So untuk hari ni I bagi satu perkataan, suet. So jangan heran kalau tidak. Memang anak-anak yang suka sebut dekat rumah, dia akan cakap mama suet. So I cakap apa benda you all cakap suet-suet ni. So you all tahu tak, suet ni dalam bahasa Jawanya adalah koyak maksudnya. So untuk hari ni senang je nak minum kopi. Ambil je stick tu, mana-mana kopi yang nak minum, ambil je secet tu, lepas suetkan je dia. Koyakkan dia macam ni. Ni dah koyak, siapa yang nak minum ni dah suet dah ni. Suet dia. Okay, so dalam bahasa Jawa, suet means it koyak. Kalau kata macam, kan ramai kadang kita gunakan perkataan apa? Macam mana Ina yang orang cakap apa? Koyak lah tu. Okay. Dalam bahasa apa? Alai budak sekarang kalau kata tersentap sikit, koyak tu kan. Tersentak. Koyak. Jiwa koyak. So kita ubah daripada jiwa koyak, kita cakap apa? Jiwa suet. Suet. Suet, okey, jiwa suet. So perkataan baru untuk bahasa Jawa, suet. Hari ni kita belajar suet. Dia punya spell dia S-U-W-E-K. Suet.
Sweat means is koyak. Okay, so untuk live hari ni itu je ayah nak bagi tahu. Untuk first tadi ayah bagi tahu pasal kopi pegaga ni. Khasiat dia banyak. Nanti ayah akan bagi tahu satu-satu apa khasiat dia. Lebih kurang salah satunya awet muda. Pegaga untuk awet muda. And then second untuk mengurangkan stres. Lepas tu dia elok untuk minda. So that means mengurangkan macam kita selalu lupa-lupa tu ada. Tapi kena minum daripada awal lah. Maksudnya macam I sendiri, I dah mengamalkan dah lama. So nak nampak muda tu bukannya you all minum satu stick yang tadi tu nampak muda, tak. Tapi you all kena minum secara konsisten. Sebulan boleh untuk satu kotak ni 15 stick. So you all boleh beli 2 kotak untuk sebulan. Minum satu hari sekali, insyaAllah boleh jadi awet muda.